Kisah 48 jam di Kuala Lumpur, teknologi bertemu kehangatan insan. Rakan-rakan, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Doktor, adakah kita telah tersalah dalam amalan perubatan kita selama ini? Satu begitulah soalan yang diajukan kepada saya dengan linangan air mata oleh seorang pakar bedah jantung terkemuka dari Jerman, negara yang berbangga dengan teknologi perubatan bertaraf dunia. Dalam tempoh 30 tahun saya berkhidmat sebagai doktor dan 15 tahun terlibat dalam pertukaran perubatan antarabangsa, ini adalah pengalaman pertama seumpamanya. 30 orang elit perubatan dan jururawat dari sebuah hospital ternama di Jerman dalam perjalanan pulang dari latihan perubatan canggih di Singapura terpaksa menghabiskan 48 jam yang tidak dirancang di Malaysia akibat insiden yang tidak dijangka. Dan apa yang berlaku adalah satu pengalaman yang menggemparkan, merombak sepenuhnya perspektif mereka terhadap perubatan. Assalamualaikum, saya Dr. Amir bin Zulkifli, berkhidmat sebagai pakar bedah jantung di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, PPUKM, dan kini turut memegang jawatan sebagai Ketua Pertukaran Perubatan Antarabangsa. Apa yang akan saya ceritakan ini berlaku pada musim luruh tahun lalu, sebuah insiden yang tidak mungkin saya lupakan. Sebelum kita teruskan, jika anda menyukai video ini, sila berikan like dan subscribe agar kehebatan sistem perubatan Malaysia dapat disebarkan kepada lebih ramai orang. Rombongan latihan ini terdiri daripada ahli-ahli yang sangat istimewa. Diketuai oleh Profesor Peter Muller dari Hospital University Berlin, terdapat 5 pakar jantung, 4 pakar saraf, 3 pakar kecemasan, 2 pakar bius dan 16 jururawat. Mereka semua adalah elit perubatan yang terkemuka di Jerman. Umur mereka berkisar dari jururawat muda berusia 26 tahun hingga Profesor Muller yang berusia 60 tahun. Profesor Muller khususnya adalah seorang tokoh autoriti, berkhidmat sebagai ahli Lembaga Persatuan Bedah Kardiologi Eropah dan telah berjaya melakukan lebih 3,000 pembedahan jantung. Beliau adalah doktor yang dihormati. Mereka ini adalah lambang perubatan Jerman yang mementingkan kecekapan dan ketepatan teknikal melebihi segalanya. Jadual asal mereka adalah untuk menjalani latihan selama 5 hari di kemudahan perubatan terkini di Singapura dan terbang terus ke Frankfurt. Di Singapura, mereka mempelajari sistem diagnosis berpandukan AI dan robot pembedahan terkini dan semua orang sangat berpuas hati yakin bahawa itulah perubatan abad ke-21. Namun, sejurus sebelum menaiki penerbangan ke Frankfurt, pengumuman mengejutkan kedengaran dari pihak syarikat penerbangan. Kerosakan besar pada peralatan telah dikesan dan kelewatan sekurang-kurangnya 24 jam diperlukan untuk menukar komponen. Laluan alternatif yang ditawarkan adalah melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Profesor Muller, yang juga ketua rombongan, pada mulanya menunjukkan rasa tidak puas hati yang ketara. Beliau pasti sistem perubatan Malaysia jauh ketinggalan berbanding Jerman. Ini adalah pembaziran masa. Malah, dalam kalangan komuniti perubatan Jerman, Malaysia sering dilihat sebagai negara yang menghadapi cabaran seperti peningkatan kos perubatan kerana masyarakatnya yang pelbagai. Jururawat kepala, Anna Wagner, juga merasakan perkara yang sama. Dengan pengalaman 30 tahun, beliau mempunyai keyakinan mutlak terhadap sistem kejururawatan Jerman. Kejururawatan di Malaysia pasti ketinggalan zaman, katanya kepada jururawat lain. Lewat tengah malam, pesawat yang membawa rombongan itu mendarat di KLIA. Kejutan pertama menanti 30 pengamal perubatan yang keletihan itu sebaik sahaja mereka keluar dari pesawat. Walaupun pada waktu tengah malam, lapangan terbang berfungsi dengan sempurna seperti siang hari. Kaki tangan pembersihan bekerja tanpa henti, kaunter maklumat sentiasa mempunyai kaki tangan yang bersedia dan semua kemudahan beroperasi 24 jam. Ini sudah mengejutkan kerana di lapangan terbang Jerman, kebanyakan perkhidmatan biasanya dihentikan pada waktu malam. Tetapi kejutan sebenar baru bermula. Walaupun kedatangan sekumpulan besar pengamal perubatan asing secara tiba-tiba, kaki tangan lapangan terbang menguruskan mereka tanpa sebarang kekeliruan. Malah, mereka menempatkan seorang penterjemah yang boleh berbahasa Jerman. Penterjemah bernama Cik Aisyah ini sebenarnya pernah bekerja sebagai jururawat di Jerman sebelum ini dan memahami istilah perubatan dengan sempurna. Menyedari keletihan dan kekeliruan rombongan itu, beliau menjelaskan situasi kepada setiap orang dengan penuh teliti. Tuan-tuan dan puan-puan, rehatlah, semua urusan penerbangan esok telah diuruskan. Jangan risau, malam ini rehatlah dengan tenang, katanya. Profesor Muller berbisik kepada saya, kaki tangan lapangan terbang Jerman sepatutnya belajar dari mereka, respons yang begitu pantas dan mesra ini jarang berlaku.
Pengambilan bagasi juga mengagumkan. Semua bagasi untuk 30 orang siap dalam masa 15 minit dan status bagasi dipaparkan secara real-time pada skrin. Bagi mereka yang membawa sampel peralatan perubatan dan dokumen penting, kecekapan ini sangat dihargai. Semasa pemeriksaan imigresen, apabila menyedari mereka adalah pengamal perubatan, pegawai imigresen menunjukkan pertimbangan istimewa. Mereka bertanya dengan teliti tentang tujuan latihan dan tempoh tinggal dan menyerahkan nombor hubungan 24 jam. Jika ada sebarang masalah, sila hubungi kami pada bila-bila masa. Dalam bas yang menuju ke hotel, saya dapat merasakan perubahan pada raut wajah rombongan itu. Rasa berhati-hati dan keletihan awal mula bertukar menjadi rasa ingin tahu dan harapan. Pemandangan Kuala Lumpur dari lebuh raya pada larut malam adalah sesuatu yang merombak pandangan biasa pengamal perubatan itu. Walaupun sudah melepasi pukul 1 pagi, bandar itu masih hidup. Jalan raya yang terang benderang, kenderaan bergerak dengan teratur dan lampu dari kedai serbaneka yang bertaburan di mana-mana. Yang paling mengejutkan adalah pemandangan wanita berjalan kaki seorang diri. Katarina, seorang jururawat, terkejut sambil menekan wajah ketingkap. Saya tak percaya. Wanita-wanita itu berjalan seorang diri dan mereka langsung tidak kelihatan takut. Di Jerman, terutama di bandar besar, berjalan seorang diri pada larut malam dianggap berbahaya. Hans Schmidt, pakar kecemasan, turut teruja. Tengok, saya tak dengar siren ambulans. Sebuah bandar sebesar ini namun begitu aman pada tengah malam. Satu sebenarnya, di Berlin atau Hamburg, siren ambulans dan kereta polis tidak henti-henti kedengaran pada larut malam. Yang amat berkesan ialah pemandangan orang yang memakai uniform perubatan kelihatan seperti pulang dari shift malam, bergerak dengan tenang di dalam tren. Mereka kelihatan letih, tetapi tiada siapa yang memandang mereka dengan pandangan berbahaya, malah ada yang menawarkan tempat duduk. Tiba di hotel di kawasan KL Central pada pukul 2 pagi, persekitaran masih rancak. Restoran 24 jam dan kedai serbaneka masih dikunjungi orang dan kelihatan juga petugas kesihatan yang mungkin baru pulang dari kerja malam. Semasa mendaftar masuk di kaunter hadapan, satu lagi pengalaman yang menyentuh hati berlaku. Apabila kaki tangan hotel menyedari rombongan itu adalah petugas kesihatan, mereka menyediakan bilik di tingkat yang sunyi dan memberikan maklumat terperinci, daripada waktu sarapan pagi hingga maklumat kemudahan perubatan berdekatan. Namun, yang paling berkesan ialah ucapan terima kasih yang tulus ikhlas. Pengurus kaunter hadapan, Encik Tan, menunduk hormat dengan mendalam dan berkata, "Terima kasih banyak atas segala usaha anda, tuan-tuan dan puan-puan petugas kesihatan. Terima kasih kerana menjaga kesihatan kami semua dalam keadaan apapun." Kata-kata ini memberikan kehangatan yang mengalir ke hati rombongan yang keletihan itu. Di dalam lift menuju ke bilik, Profesor mula berbisik kepada saya. Jarang sekali saya melihat masyarakat yang secara semula jadi menghormati petugas kesihatan sebegitu. Di Jerman, ada penghormatan profesional, tetapi kehangatan insani seperti ini sukar dirasai. Malam itu, ramai ahli rombongan tidak dapat tidur. Ia bukan hanya disebabkan oleh jet lag, hati mereka mula terkesan dengan kehangatan dan ketertiban masyarakat Malaysia yang mereka alami dalam masa beberapa jam sahaja. Keesokan paginya pada pukul 6 pagi, Klaus Werner, pakar termuda, berasa lapar. Di Jerman, sukar untuk mencari restoran yang dibuka seawal pagi. Apabila ditanya di kaunter hadapan, kaki tangan itu menjawab dengan senyuman. Terdapat kedai mamak yang dibuka 24 jam betul-betul di sebelah bangunan ini. Ia sangat popular di kalangan petugas kesihatan juga. Kata-kata restoran 24 jam itu mengejutkan Werner. Itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Jerman. Saya dan 7 ahli rombongan lain menuju ke kedai mamak itu. Pukul 6.30 pagi, jalan sudah sibuk dengan orang ramai. Pekerja pejabat yang bergegas ke tempat kerja, penduduk yang berjoging dan orang yang keluar dari kedai serbaneka. Pagi di Berlin atau Hamburg sangat sunyi, tetapi Kuala Lumpur seolah-olah sudah memulakan harinya. Membuka pintu restoran, udara hangat dan bau masakan menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah menikmati sarapan. Seorang lelaki pertengahan umur makan seorang diri sambil membaca surat khabar. Seorang wanita muda bekerja dengan komputer riba dan kelihatan juga petugas kesihatan yang kelihatan letih selepas bekerja malam. Melihat pemandangan itu, jururawat Maria berkata kepada saya, "Dr. Amir, mereka itu petugas kesihatan seperti kita, kan?" Saya berasa lega. Melihat rakan sekerja dari profesion yang sama makan dengan santai seperti ini. Apabila melihat menu, rombongan itu terkejut. Harganya sangat murah. Roti canai hanya RM1.80, nasi lemak set lengkap RM4.80 dan mi goreng mamak RM6.80.
Jika ditukarkan kepada mata wang Jerman, harganya sungguh tidak masuk akal. Di Berlin, makanan pada tahap ini memerlukan sekurang-kurangnya 15 euro. Pekerja kedai, Encik Ravi, tidak menunjukkan sebarang kejutan melihat rombongan petugas kesihatan asing itu. Dengan bahasa Inggeris yang lancar, beliau menerangkan menu dan mencadangkan hidangan yang sesuai. Mungkin anda semua keletihan selepas kerja malam, mahu cuba capati yang senang dihadam. Satu rombongan itu terharu dengan perhatian ini. Di Jerman, hubungan antara pekerja dan pelanggan lebih bersifat perniagaan dan pertimbangan peribadi seperti ini jarang dijangka. Kelajuan makanan dihidangkan juga mengejutkan. Tidak sampai 5 minit selepas memesan, semua hidangan roti canai, capati, nasi lemak sudah terhidang di atas meja. Rombongan itu, yang pertama kali melihat sarapan Malaysia, berasa ingin tahu dan sedikit risau, tetapi sebaik sahaja merasainya, ekspresi mereka berubah. Yang paling mengejutkan ialah nasi lemak. Walaupun kelihatan serupa dengan makanan sarapan biasa, rasanya sangat berbeza. Rasa santan yang kaya, sambal yang pedas manis dan ikan bilis yang rangup sungguh sempurna. Klaus Werner menghabiskan 2 pinggan nasi lemak dengan cepat. Saya tak sangka makanan yang begitu sedap boleh didapati dengan harga ini di Jerman, katanya terpegun. Dia juga kagum dengan betapa mudahnya makanan ini boleh didapati di mana-mana mama. Jururawat Maria, yang menghirup teh tarik panas, bersinar matanya. Rasa ini sungguh menyegarkan, sesuai untuk badan yang letih selepas kerja malam. Dia biasanya terpaksa memaksa dirinya berjaga dengan minuman tenaga atau kopi selepas shift malam, tetapi dia terpesona dengan kehangatan semula jadi teh tarik dan capati. Apabila selesai makan dan membuat bayaran, mereka sekali lagi terkejut. 7 orang makan kenyang, tetapi jumlah bil hanya mencecah sekitar RM50. Ditukar kepada euro, ia kira-kira 10 euro. Untuk makanan pada tahap ini di Jerman, ia memerlukan sekurang-kurangnya 70 yuan. Encik Ravi mengira baki dengan tepat. Sila datang lagi ya. Selamat bertugas malam, jaga diri, katanya. Walaupun kami tidak bekerja malam, rombongan itu sangat kagum dengan masyarakat yang secara semula jadi mengucapkan kata-kata penghargaan kepada petugas kesihatan. Ketika keluar dari kedai, rombongan itu tidak henti-henti melahirkan kekaguman. Makanan sedap, harga murah, perkhidmatan pun hebat, kata Maria. Seorang jururawat lain berkata, saya pasti akan merindui roti canai bila balik Jerman nanti. Apabila keluar ke jalan, ia adalah waktu kemuncak perjalanan ke tempat kerja, jalan sibuk, tetapi ketertiban dikekalkan. Di lintasan pejalan kaki, semua orang mematuhi lampu isyarat dan pejalan kaki serta penunggang motosikal hidup dalam harmoni. Pemandangan perjalanan pagi di Berlin atau Hamburg lebih huru-hara. Yang paling berkesan ialah reaksi orang ramai apabila ambulans lalu. Apabila siren kedengaran, pejalan kaki dan kereta secara semula jadi memberi laluan dan semua orang bekerjasama. Hans Schmidt, pakar kecemasan, berkata dengan penuh emosi, hebatnya masyarakat yang mempunyai tahap kesedaran dan kerjasama yang begitu tinggi terhadap perubatan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka 7-Eleven Speedmart. Rombongan itu ingin merasai budaya unik kedai serbaneka di Malaysia. Sebaik sahaja melangkah masuk, kejutan lain menanti. Walaupun masih awal pagi, kedai serbaneka itu lengkap seperti kedai hospital kecil. Yang paling mengejutkan adalah kepelbagaian produk berkaitan perubatan. Plaster, pembalut luka, ubat selesema, ubat sakit kepala dan bekalan perubatan asas tersedia 24 jam. Di Jerman, waktu operasi farmasi adalah terhad dan dalam keadaan kecemasan, mereka perlu pergi ke farmasi malam yang ditetapkan. Tetapi di Malaysia, bekalan perubatan asas boleh dibeli pada bila-bila masa di kedai serbaneka. Jururawat Ana terkejut. Saya tidak pernah melihat masyarakat dengan akses perubatan yang begitu baik. Jika difikirkan dari sudut pesakit, ini adalah persekitaran yang sangat melegakan. Satu pekerja kedai serbaneka, Encik Lim, menunjukkan perhatian istimewa apabila mengetahui kami adalah petugas kesihatan. Beliau menunjukkan lokasi farmasi berdekatan dan mencetak senarai hospital yang beroperasi 24 jam. Sila beritahu saya jika ada apa-apa yang menyusahkan anda, katanya. Rombongan itu sangat terharu dengan kebaikan hati ini. Pekerja kedai serbaneka di Jerman cekap, tetapi jarang sekali mereka memberikan pertimbangan peribadi sedemikian. Keluar dari kedai serbaneka, Profesor Mueller berbisik kepada saya, Dr. Amir, di negara ini, saya rasa perubatan telah meresap ke dalam seluruh masyarakat, bukan sahaja penghormatan terhadap petugas kesihatan, tetapi kesedaran perubatan di kalangan rakyat juga tinggi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, mereka juga kagum dengan kebersihan bandar.
Tiada sampah dan bandar itu kelihatan sangat bersih. Mereka melihat kaki tangan pembersihan Kuala Lumpur bekerja. Seluruh bandar bergerak seperti satu organisma yang tersusun. Berlin hanya bersih di kawasan pelancongan, tetapi kawasan perumahan sering kotor, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila tiba di lobi hotel, ahli rombongan lain juga sudah bangun. Melihat kami yang baru pulang, mereka bertanya ke mana kami pergi. Apabila diceritakan tentang sarapan pagi yang enak, semua orang berasa cemburu. Mereka meminta untuk dibawa bersama pada kali seterusnya. Begitulah bermulanya pagi pertama mereka di Malaysia. Dalam masa beberapa jam sahaja, ekspresi rombongan itu telah berubah sepenuhnya. Wajah yang penuh kebimbangan telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan jangkaan. Namun, kejutan sebenar yang akan mereka alami baru sahaja bermula. Pukul 9 pagi, saya memulakan lawatan Kuala Lumpur yang lebih serius bersama rombongan itu. Destinasi pertama diputuskan oleh mereka sendiri. Mereka mahu melihat sendiri suasana perubatan Malaysia. Saya menghubungi rakan sekerja di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, PPUKM, dan mendapat kebenaran untuk lawatan khas. Mengambil tren MRT untuk bergerak juga merupakan pengalaman berharga bagi rombongan itu. Mereka terkejut dengan kebersihan stesen, papan tanda yang mudah difahami dan yang paling penting, tingkah laku penumpang yang baik. Di dalam tren, mereka menyaksikan pemandangan yang paling menyentuh hati. Di stesen seterusnya, seorang pakcik tua yang bertongkat menaiki tren. Serta-merta, beberapa penumpang berdiri untuk menawarkan tempat duduk. Pakcik itu duduk sambil berkata, "Terima kasih banyak." Melihat pemandangan ini, jururawat Katarina menitiskan air mata. Kasih sayang semula jadi seperti ini jarang sekali dilihat di Jerman. Nampaknya penghormatan terhadap warga emas telah meresap ke dalam seluruh masyarakat, bisiknya. Tiba di PPUKM, kaki tangan hospital menyambut kami dengan mesra. Dr. Siti, Ketua Bahagian Pertukaran Antarabangsa, menyambut kami dengan bahasa Jerman yang fasih. Selamat datang. Walaupun dalam masa yang singkat, saya harap anda dapat melihat suasana perubatan Malaysia. Bahagian pertama yang kami lawati ialah Jabatan Kecemasan. Di sana, rombongan itu bukan sahaja melihat kemajuan teknologi, tetapi juga layanan yang penuh belas kasihan terhadap pesakit. Jururawat menyapa setiap pesakit dengan teliti, berusaha untuk meredakan kebimbangan mereka. Yang paling berkesan ialah layanan terhadap pesakit tua. Seorang wanita berusia 80 tahun datang sendirian dan jururawat Puan Salmah melayannya dengan lembut seperti neneknya sendiri. "Makcik, adakah makcik datang seorang diri hari ini? Mahukah kami hubungi ahli keluarga makcik?" Profesor mula berbisik kepada saya. Di Jerman, kami menekankan kecekapan. Jadi pertimbangan insani seperti ini cenderung diabaikan. Tetapi di sini, teknologi dan kemanusiaan bersatu sepenuhnya. Kejutan yang lebih besar menanti di unit rawatan rapi ICU. Di tengah-tengah peralatan perubatan terkini, cara doktor dan jururawat bekerjasama adalah seperti sebuah seni. Tetapi yang paling berkesan adalah layanan terhadap keluarga pesakit. Keluarga seorang pesakit lelaki berusia 60-an menunggu dengan cemas, walaupun sibuk doktor. Tan doktor yang bertugas meluangkan masa untuk menjelaskan secara terperinci kepada keluarga itu keadaan semasa, perancangan rawatan seterusnya dan yang paling penting, sikapnya yang bersimpati dengan kebimbangan keluarga. Di Jerman, doktor akan memberikan penjelasan perubatan, tetapi jarang sekali mereka mengambil kira emosi keluarga pesakit. Hans Schmidt, pakar kecemasan, berkata dengan penuh emosi, mereka melihat perubatan bukan hanya sebagai teknologi, tetapi juga merangkumi penjagaan hati pesakit dan keluarga. Di bilik pembedahan, kami menyaksikan kemahiran pakar bedah Malaysia yang tinggi. Tetapi yang lebih berkesan ialah suasana pasukan pembedahan. Dalam ketegangan, terdapat kehangatan dan rasa mengambil berat antara satu sama lain. Selepas pembedahan selesai, ketua bedah, walaupun keletihan, segera menuju kepada keluarga pesakit. Melihat beliau melaporkan kejayaan pembedahan dan menjelaskan prospek masa depan, rombongan itu sangat terharu. Jururawat Maria berkata kepada saya, "Dr. Amir, di sini, doktor dan jururawat benar-benar menghargai pesakit dan keluarga mereka. Perubatan di sini bukan hanya tentang kemahiran, tetapi juga tentang penjagaan hati. Kami makan tengah hari di kafeteria hospital. Di sana juga terdapat penemuan baru. Makanannya sangat lazat untuk makanan hospital dan seimbang dari segi nutrisi. Harganya juga sangat berpatutan." Kaki tangan kafeteria juga menunjukkan rasa bangga sebagai sebahagian daripada pasukan perubatan. Keinginan untuk menyokong pemulihan pesakit melalui makanan terselah dalam setiap hidangan. Selepas itu,
kami melawat rumah jagaan warga emas. Ini adalah permintaan khas daripada rombongan itu. Jerman menghadapi cabaran dalam menangani masyarakat yang menua dan mereka sangat berminat dengan pendekatan Malaysia. Kami melawat rumah jagaan orang tua Sri Kasih di kawasan Lembah Klang. Encik David, ketua fasiliti, memandu kami. Di sini juga, rombongan itu terkejut dengan bukan sahaja peralatan teknikal, tetapi juga penjagaan yang penuh belas kasihan terhadap penghuni. Yang paling berkesan ialah pertemuan dengan Makcik Aminah, penghuni berusia 90 tahun. Walaupun beliau menghidap demensia, kaki tangan penjagaan melayannya seperti ahli keluarga sendiri. Makcik Aminah, hari ini cuaca cerah, mahu kita berjalan-jalan? Makcik Aminah menjawab dengan senyuman atas sapaan lembut kaki tangan itu. Melihat pemandangan itu, jururawat kepala Anna Wagner menitiskan air mata. Saya telah menjadi jururawat selama 30 tahun, tetapi ini adalah kali pertama saya melihat penjagaan yang begitu menghargai martabat penghuni, katanya. Pembantu jagaan, Puan Sarah, menjelaskan kepada rombongan itu. Kami bukan sahaja memberikan penjagaan teknikal, tetapi kami menghargai sejarah hidup setiap penghuni. Makcik Aminah dahulunya seorang guru sekolah rendah dan matanya akan bersinar apabila bercerita tentang kanak-kanak. Rombongan Jerman itu sangat terharu dengan penjagaan yang mengutamakan kepribadian ini. Walaupun teknologi penjagaan di Jerman adalah maju, penjagaan yang begitu dekat dengan kehidupan peribadi individu adalah kurang. Petang itu, saya membawa rombongan itu melawat Tugu Negara. Saya mahu mereka merasai budaya tradisional Malaysia. Semasa berjalan, berlaku pertemuan yang tidak dijangka. Seorang pakcik berusia lebih 80 tahun sedang menunaikan solat seorang diri. Jururawat Katarina mendekatinya dengan risau. Adakah pakcik baik-baik saja? Pakcik itu menjawab dengan senyuman. Terima kasih. Datang beribadat di sini setiap hari sudah menjadi kebiasaan saya. Saya bersyukur kerana masih sihat dan panjang umur. Rombongan itu terkejut dengan suara yang kuat dan wajah yang tenang itu. Profesor Mueller berkata dengan penuh emosi, berusia 80 tahun dan menaiki tren untuk beribadat seorang diri, warga emas yang begitu aktif jarang ditemui di Jerman. Ini membuktikan kehebatan sistem perubatan dan sokongan sosial Malaysia. Pada waktu malam, atas permintaan rombongan, kami mencuba pengalaman restoran mamak. Kami melawat sebuah mamak kecil di kawasan Bangsar. Tauke, Encik Saleh, menyambut kami dengan mesra. Di ruang mamak yang meriah, kami merasakan kehangatan hubungan sesama rakyat Malaysia. Seorang pelanggan tetap, Encik Ramli, yang duduk di sebelah, memulakan perbualan dengan bahasa Inggerisnya yang sedikit patah-patah. Tuan-tuan datang dari Jerman? Dr. Ria? Terima kasih banyak, pasti susah semasa COVID-19 dulu. Rombongan itu sangat terharu dengan ucapan terima kasih yang tulus ini. Mereka merasakan kehangatan masyarakat yang mampu menyatakan rasa terima kasih secara semula jadi kepada petugas kesihatan asing yang tidak dikenali. Tauke Mamak, Encik Saleh, menyediakan hidangan istimewa untuk rombongan itu, nasi kandar dengan pelbagai lauk, sayuran bermusim dan rasa buatan tangan yang ikhlas. Beliau menyampaikan hati rakyat Malaysia melalui masakan. Sambil menjamu selera, rombongan itu mengenang kembali sepanjang hari itu. Kemahiran teknikal yang tinggi di hospital, penjagaan penuh belas kasihan di rumah jagaan dan kehangatan orang ramai yang mereka temui di bandar, semuanya adalah pengalaman yang mengubah perspektif perubatan mereka. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Seorang lelaki berusia kira-kira 60 tahun di meja sebelah tiba-tiba memegang dada dan mula mengerang kesakitan. Itu adalah simptom serangan jantung. Serta-merta, doktor-doktor rombongan itu bangun. Profesor Mueller dan pakar jantung lain bertindak balas dengan pantas, tetapi di sinilah mereka menyaksikan kehebatan sistem kecemasan Malaysia. Tauke Mamak segera menghubungi 999 dan dalam masa kurang 5 minit, sebuah ambulans tiba. 1. Doktor Jerman itu terkejut dengan kepakaran dan respons pantas paramedik, rawatan kecemasan di lokasi dan hubungan dengan hospital, semuanya berjalan lancar. Yang paling berkesan ialah paramedik menghormati doktor asing dari rombongan itu dan meminta kerjasama. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas bantuan anda. Sudikah anda menemani kami ke hospital? Satu Profesor Mueller sangat terharu dengan sikap kerjasama perubatan tanpa sempadan ini. Perubatan tiada sempadan. Prinsip itu dipraktikkan secara semula jadi dalam masyarakat ini, katanya. Pesakit itu dibawa ke PPUKM dan menjalani pembedahan kecemasan. Pembedahan itu berjaya dan nyawa pesakit diselamatkan. Keesokan paginya, apabila kami melawat, keluarga pesakit menunduk hormat dengan mendalam dan mengucapkan terima kasih. Doktor-doktor Jerman, terima kasih banyak. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa suami saya.
Seluruh rombongan tersentuh dengan air mata isteri pesakit yang penuh kesyukuran itu. Melalui pengalaman ini, perubahan besar telah berlaku dalam hati Profesor Mueller. Selepas keluar dari bilik pesakit, beliau menggenggam tangan saya dan berkata, "Dr. Amir, adakah kita telah tersalah dalam amalan perubatan kita? Adakah kita telah lupa untuk bersimpati dengan hati pesakit kerana terlalu mengejar teknologi?" Pakar bedah berpengalaman berusia 60 tahun itu menangis sambil mengaku, "Di Jerman, kami terlalu mementingkan kecekapan sehingga mengabaikan hubungan insani dengan setiap pesakit, tetapi di Malaysia, teknologi dan hati bersatu dengan sempurna. Bukankah ini perubatan yang sebenar?" Jururawat Kepala Anna Wagner juga merasakan perkara yang sama. "Saya telah menjadi jururawat selama 30 tahun, tetapi ini adalah kali pertama saya melihat penjagaan yang begitu mengambil kira martabat dan hati pesakit. Kami menguasai kemahiran kejururawatan, tetapi mungkin kami telah kehilangan hati kejururawatan." Klaus Werner, pakar muda, malah lebih jujur, "Saya belajar teknologi terkini di Fakulti Perubatan, tetapi saya tidak diajar cara berinteraksi dengan pesakit. Melihat doktor-doktor di Malaysia, saya sedar perubatan bukan hanya teknologi, tetapi hubungan antara manusia." Seluruh rombongan mengalami perubahan nilai yang drastik dalam tempoh 48 jam ini. Mereka kini memahami kepentingan penjagaan hati pesakit selain daripada kecekapan dan ketepatan teknikal yang selama ini mereka kejar. Pada pagi hari terakhir, rombongan itu menuju ke KLIA. Mereka senyap sepanjang perjalanan ke lapangan terbang. Keadaan itu bukan disebabkan oleh keletihan atau kebosanan. Mereka sedang memproses dalam hati betapa pentingnya pengalaman yang mereka lalui dalam tempoh 48 jam itu. Di KLIA, detik menyentuh hati yang terakhir menanti. Semasa mendaftar masuk, apabila kaki tangan lapangan terbang mengetahui profesion mereka, mereka menunduk hormat dengan mendalam dan berkata, "Tuan-tuan dan puan-puan petugas kesihatan, terima kasih atas segala usaha anda. Terima kasih kerana menjaga kesihatan kami." Dengan ungkapan terima kasih semula jadi ini, rombongan itu merasakan kehangatan masyarakat Malaysia sehingga ke saat akhir. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, Profesor Mueller mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada saya, "Dr. Amir, 48 jam ini adalah pengalaman paling penting dalam 30 tahun kehidupan perubatan saya. Saya belajar kepentingan perubatan yang menghargai hati, bukan sahaja teknologi. Apabila pulang ke Jerman, saya pasti akan menyampaikan pengalaman ini kepada rakan sekerja saya." Sejurus sebelum menaiki pesawat, jururawat Katarina berkata dengan linangan air mata, "Saya mahu menyebarkan kehebatan perubatan Malaysia ke seluruh dunia, dan suatu hari nanti, saya mahu bekerja di Malaysia." Begitulah berakhirnya lawatan 48 jam ke Malaysia yang tidak dijangka itu. Namun, ini bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan yang baru. Tiba di lapangan terbang Frankfurt, rombongan itu segera mula menceritakan pengalaman mereka di Malaysia kepada keluarga dan rakan sekerja. Keluarga yang menjemput terkejut dengan semangat yang ditunjukkan oleh rombongan itu. Isteri Profesor Mueller terkejut dengan perubahan pada suaminya. "Peter, awak nampak berbeza, awak nampak lebih tenang," katanya. Profesor itu menjawab dengan senyuman, "Saya telah belajar perubatan yang sebenar di Malaysia." Dalam tempoh seminggu selepas kepulangan, perubahan besar berlaku. Video dan gambar suasana perubatan Malaysia yang dimuat naik oleh rombongan itu ke media sosial menjadi viral dalam komuniti perubatan Jerman. Terutama video interaksi mesra dengan pesakit telah ditonton lebih 100,000 kali. Tanda pagar perubatan Malaysia bukan hanya teknologi tetapi hati tersebar dalam kalangan petugas kesihatan Jerman. Ramai doktor dan jururawat menunjukkan minat terhadap gaya perubatan Malaysia. Terdapat juga reaksi besar di Fakulti Perubatan Universiti Berlin. Profesor Mueller menyampaikan ceramah khas di fakulti dan Dewan Kuliah penuh sesak. Beliau bercakap dengan penuh semangat tentang kepentingan keseimbangan antara teknologi dan hati. "Kita telah menguasai teknologi perubatan terkini. Tetapi, adakah kita telah mengabaikan hubungan insani dengan pesakit? Di Malaysia, teknologi dan hati bersatu dengan sempurna. Saya fikir inilah rupa perubatan abad ke-21. Selepas ceramah itu, ramai pelajar bertanya soalan, "Bagaimana saya boleh menjalani latihan di Malaysia? Bolehkah sistem perubatan Malaysia diperkenalkan di Jerman?" Soalan-soalan yang penuh minat berterusan. Jururawat Kepala Anna Wagner juga menyampaikan ceramah di Persatuan Jururawat Jerman. Beliau memperincikan penjagaan penuh belas kasihan jururawat Malaysia terhadap pesakit. "Kami adalah profesional dalam kemahiran kejururawatan. Tetapi melihat jururawat Malaysia, saya sedar kemahiran sahaja tidak mencukupi. Penjagaan yang bersimpati dengan hati setiap pesakit adalah kejururawatan yang sebenar."
Jururawat di kalangan hadirin mengangguk setuju. Ramai yang menyatakan bahawa ini adalah peluang untuk mereka menilai semula amalan kejururawatan mereka. 3 bulan kemudian, sesuatu yang mengejutkan berlaku. 8 ahli rombongan itu memohon untuk menjalani latihan di Malaysia. Terutama Klaus Werner yang muda dan jururawat Katarina. Mereka memohon untuk latihan jangka panjang selama 6 bulan. PPUKM bersetuju untuk mengambil bahagian secara aktif dalam pertukaran antarabangsa sedemikian. Saya, sebagai Ketua Program Pertukaran Perubatan Malaysia-Jerman, mula menerima pelatih secara berkala. Setahun kemudian, perubahan yang lebih besar berlaku. Hospital University Berlin memulakan program penambahbaikan penjagaan pesakit. Teras program itu adalah pengenalan hospitality gaya Malaysia budi bahasa. Profesor mula mengetuai program latihan untuk doktor dan jururawat yang mengutamakan hati pesakit. Beliau berusaha untuk menyebarkan gaya perubatan yang menekankan hubungan insani dengan pesakit, bukan sahaja rawatan teknikal. Usaha ini menarik perhatian di dalam dan luar Jerman. Kepentingan penjagaan hati, selain daripada teknologi, telah diiktiraf semula dalam peningkatan kualiti perubatan. Kini, setiap tahun, lebih daripada 50 petugas kesihatan Jerman memohon untuk latihan di Malaysia. Begitu juga, bilangan doktor dari Malaysia yang datang ke Jerman untuk menimba ilmu teknologi semakin bertambah, merealisasikan pertukaran perubatan Malaysia-Jerman yang sebenar. Yang paling berkesan ialah perubahan jangka panjang pada ahli rombongan itu. Selepas pulang, cara mereka berinteraksi dengan pesakit jelas berubah. Mereka bukan sahaja memberikan penjelasan teknikal, tetapi juga meluangkan masa untuk bersimpati dengan kebimbangan pesakit dan memberikan penjagaan hati. Katarina kini sedang menjalani latihan 6 bulan di PPUKM. Menurut laporannya, beliau sangat berhasrat untuk memberikan kemahiran penjagaan hati yang dipelajari daripada jururawat Malaysia kepada pesakit di Jerman. Perubahan Klaus Werner selepas latihan juga drastik. Beliau yang dahulunya hanya fokus pada rawatan teknikal, kini mula menghargai latar belakang kehidupan setiap pesakit. Melalui pengalaman ini, saya juga menyedari semula kehebatan perubatan Malaysia. Bukan sahaja kemahiran teknikal yang tinggi, tetapi juga layanan hati terhadap pesakit seperti keluarga, kerjasama seluruh pasukan perubatan, dan kefahaman serta kerjasama masyarakat terhadap perubatan. Sistem perubatan yang harmoni ini adalah perubatan canggih yang sebenar. Saya yakin. Kini, saya terus bergiat aktif sebagai Jambatan Pertukaran Perubatan Malaysia-Jerman. Setiap tahun, saya membawa ramai petugas kesihatan Jerman ke Malaysia dan mereka mengalami keharuan dan kesedaran yang sama. Yang paling ketara ialah setiap peserta selepas latihan mengubah secara asas kesedaran mereka tentang cara berinteraksi dengan pesakit. Saya yakin falsafah perubatan Malaysia menyembuhkan bukan hanya dengan teknologi, tetapi dengan hati sedang tersebar ke seluruh dunia. 48 jam yang tidak disengajakan itu bukanlah sekadar kelewatan perjalanan. Ia adalah pertemuan bersejarah yang berpotensi mengubah hala tuju perubatan dunia. Walaupun hari ini saya menunggu penerbangan di lapangan terbang, saya teringat akan hari itu. Ekspresi rombongan yang penuh kebimbangan dan kekeliruan, dan kemudian 48 jam kemudian, senyuman mereka yang berseri, penuh keharuan dan kesyukuran. Kuasa sebenar perubatan Malaysia bukan hanya pada teknologi canggih, ia terletak pada hati yang menghargai pesakit seperti keluarga, budaya kerjasama seluruh pasukan, dan mekanisme sokongan masyarakat secara keseluruhannya. Saya berharap lebih ramai petugas kesihatan dari luar negara akan merasai sendiri wajah sebenar perubatan Malaysia. Dan saya berharap pengalaman itu akan memperkayakan perspektif perubatan mereka dan menjadi pencetus untuk memberikan penjagaan yang lebih baik kepada pesakit di seluruh dunia. 48 jam itu mengajar kita bahawa perubatan abad ke-21 adalah perubatan di mana teknologi dan hati bersatu dalam harmoni. Demikianlah cerita hari ini. Kisah 30 petugas kesihatan Jerman yang mengubah secara asas perspektif perubatan mereka dalam 48 jam yang penuh keharuan. Bagaimana pendapat anda? Sila tinggalkan komen sokongan anda kepada wira-wira kisah ini. Jika anda menyukai video ini, sila berikan like dan subscribe. Saya mahu menyebarkan kehebatan perubatan Malaysia kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton. Sources